Kembali kita dalam 86,000 podcast semua tentang Keluang. Dan segmen kali ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita yang merupakan anak jati Keluang. Iaitu saya perkenalkan Muhammad Fudail bin Abdul Wahid ataupun Fat Burger. Terima kasih Sam. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi Fat. Ya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak tanya jugalah tentang nak berkenalan dengan siapakah gerangan owner kepada Fat Burger ni. Silakan. Terima kasih Sam. Ini orang kata first time ni saya masuk podcast ni. Apa pun saya nak ucapkan sudi jemput saya. Siapalah saya ni. Tapi saya adalah anak jati Keluang lah. So nama saya Muhammad Fudail bin Abdul Wahid. Tinggal di Taman Matahari. Sudah berkahwin. So Alhamdulillah selepas saya habis belajar, berkhidmat untuk orang-orang di Keluang ni dengan membuka satu bisnes lah, iaitu F&B makanan. Okey Fat, nak tanyalah. Ya Sam. Waktu pertama yang aku kenal kau lah dekat satu gerai burger dekat Taman Makmur. Dan waktu tu kau berniaga dengan isteri lah waktu tu. Betul. Masih seorang lagi? Masih seorang lagi. Dan kini kau dah membuka dua tempat ataupun restoran makanan, antaranya Fat Burger di Taman Seimpian dan juga Fat Station di Bandar. Ya, betul. Jadi boleh tak ceritakan sedikit tentang latar belakang sejarah kau, apa yang kau dah lalui selama ni? So jadinya perjalanan saya buka bisnes ni bukannya singkat, tapi makan tahun hingga 5-6 tahun lah. Jadinya saya bermula pun daripada 2016, time belajar tu kita pelan-pelan buat bisnes part time di universiti lah. Kenapa part time? Kenapa part time? Part time tu sebab nak cari duit tau. Nak survive dekat tempat belajar kan. Tu kita cuba menjinakkan diri dalam bidang perniagaan lah ni. Belajar kat mana masa tu? Belajar dekat Universiti Teknikal Melaka tau. Bahagian Electrical Engineering lah. Kalau saya tak berniaga F&B ni, mungkin saya seorang orang elektrikal lah. Dia macam tu lah. Juruteknik lah. Juruteknik lah. Cuma sekarang jadi juruteknik burger lah. Sekarang saya jadi juruteknik burger lah. Engineer burger lah. Engineer burger. Engineer burger lah tu. So jadinya di situlah permulaannya saya belajar bisnes untuk berniaga ni. So yang membuatkan nak terus berniaga ni, bila saya cari kerja tak dapat tu. Tu sebabnya cari kerja tak dapat. And then masa belajar pun saya punya orang kata level keberanian saya ni orang kata maksimum lah. Saya kahwin time saya belajar. So daripada situlah saya cakap mungkin inilah saya punya keberanian saya, sebab tu saya berbisnes lah. Kira katal juga kau Tak ada tau. Sebelum dikebas orang, kita kena tunjukkan kita ni seorang gentleman tau. Walaupun lah masih belajar ke, masih orang kata belum habis belajar ke kan. Itu lah saya punya prinsip saya lah. Kata lain elakkan daripada maksiat lah. Ya. Okay. Kau dah berniaga dah 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Ini poin pertama dah 5 tahun. Poin kedua, daripada universiti memang kau dah ada jiwa usahawan. Ya, jiwa. Yang ketiga tadi tertarik dengan apa sebelum orang kebas. Kan? Maknanya ada keberanian. Ya, keberanian tu. Okey. Dah 5 tahun pengalaman ni. Ya. Dah nampak perkembangan. Dah ada 3 outlet Saya ada 3 outlet tu. Lepas ni kau nak jadi apa? Lepas ni saya nak jadi apa? Lepas ni saya nak jadikan bisnes saya lebih korporat lah. Itu saya punya vision lah. So vision saya ni membantu anak-anak muda ni, orang kata membantu anak-anak muda menjadi seorang usahawan yang dilatih, yang duduk di bawah saya punya kepimpinan. Itu saya punya vision saya lah. Sekarang dah berapa ramai pekerja? Saya ada lebih kurang 40 orang pekerja. Di 3 outlet ni? Di 3 outlet ni. Apa nama ni? Semua masak di situ? Semua kita pun ada buat center kitchen. So kita center kitchen and then baru pergi ke outlet lah yang akan masak untuk siapkan satu hidangan makanan. Central Kitchen tu dekat Taman Matahari yang dekat Selekor. Ya betul. Baik, untuk rekod, saya kenal
ayah ada lagi? Ayah dah meninggal. Okey, arwah ayah ataupun Pakcik Wahid merupakan pengusaha kantin di sekolah kebangsaan Keluang Barat. Waktu ketika dulu. Betul. Saya kenal latar belakang keluarga Fad ni, dia memang terlibat dalam F&B. Betul. Dan rencah dan air tangan dia tu tak lari sehingga ke hari ni Fad telah muncul salah satu produk ataupun signature di Keluang ni. Bila sebut Fad Burger je, orang tahu di Keluang. Dan bukan tu saja Fad pernah buka juga, masih lagi buka di Bazar Ramadan. Betul. Betul. Dan saya nak tanyalah Fad, apa cabaran yang paling dahsyat sekali lah yang pernah awak lalui sepanjang berniaga ni? So, cabaran So, kalau sebut dengan bisnes ni, kita nak cakap duit, cabaran nombor pertama tidak boleh jadikan yang keutamaan. Tapi cabaran dia adalah untuk kita melatih seorang pekerja yang berkualiti dan berdisiplin. Itu cabaran bagi saya lah. Sebab zaman sekarang tak seperti zaman dulu. Zaman sekarang lebih kepada zaman berteknologi. So, F&B ni mungkin tempat diorang bersinggah dan mencari pengalaman. Tu kita nak kekalkan tu seorang staff yang berdisiplin tu sangat sukar lah bagi saya. People. Ataupun setia. Setia tu. Belajar electrical. Ya. Tapi usahawan F&B. Ni soalan kritikal tau. Okey. Kan? Macam mana kau nak kaitkan antara F&B dengan electrical ni supaya kau punya burger ni bukan hanya kat Keluang, bersepah kat Keluang je. Bersepah kat satu Johor, bersepah kat Malaysia ni dan bersepah kat satu dunia. So, daripada electrical pergi ke F&B. Nak combinekan dia. Macam mana? So, nak combinekan dia kena ada resepi yang bagus satu. Okey, apa ciri-ciri orang electrical? Ciri-ciri orang electrical ni adalah teliti, betul tak? Betul, teliti. Setuju tau. Dia kena teliti di pelbagai sudut kalau masuk dalam bidang F&B ni lah. Kan? Sebab bagi saya, untuk memasak adalah bukan perkara pertama, tapi perkara ke-50 daripada Chef Alwiz lah sebut. Saya kan. So, bila kita teliti, nak memasak ni, perkara nombor 50. So, yang pertama ni, yang pengurusan dia ni, daripada awalnya ni. Kau tak menyesal daripada electrical pergi F&B? Mula-mula tu tau kan, bila saya masuk bidang F&B ni kan, dia is complicated mula kan. Baik saya kerja je, saya cakap kan. Masa tu modal berapa? Modal lah. Permulaan modal. Permulaan modal kais juga tau. So, permulaan modal, kita pun ada buat pinjaman dengan Mara. Masa tahun berapa? Tahun 2020. Saya dah nak start buka outlet di Fast Station. Lepas tu PKP. So, kita dapat start niaga 12 hari je. And then PKP. Dapat pinjaman Mara lebih kurang dalam RM50,000. Lepas tu niaga 20 hari tau. Fikir macam mana ni? Kan? Nak bayar gaji, nak bayar ni, nak bayar tu kan. So dia kena banyak fikir lah, saya cakap. So teknikal ni, masa electrical lu belajar lah untuk berfikir. So bila masuk dunia perniagaan ni, kena berfikir lah macam mana nak selesaikan masalah ni lah. Okay. Apa kau punya plan? Nak jadikan jadi Sam kata ni signature of Keluang. Nak jadikan produk Fad Burger ni, dia bukan hanya signature Keluang, tapi dia jadi satu, yelah, ada jenama-jenama lain kan, brand besar. So kalau ikut plan saya, kau nak brand tu brand pada burger ke nak brand pada kedai, restoran? Saya brand kepada kita punya restoran. So maknanya kalau sekarang Fad's Burger, and then dalam jangka masa 5 tahun hingga ke 10 tahun, kita nak ada satu setup untuk Fad's Burger seperti McDonald, KFC punya antarabangsa lah. Ya, betul tau. Saya membuat kajian, kita boleh sampai level tu. Tu saya trust dia punya proses dia punya team yang ada untuk kita sampai ke tahap level tu. Itu orang kata tahap kepuasan saya maksimum lah kalau saya jadikan Fad's Burger seperti McDonald, KFC lah. So apa yang kau belajar dari KFC? So saya belajar dari KFC, McDonald adalah sistem tu. Sistem operasi dia sangat orang kata berkualiti seiringan dengan teknologi semasa. Sebab tu dia boleh mencapai apa yang dia capai lah.
Tapi teknologi, tapi kalau tak menepati cita rasa, kan, pun tak jadi. Kalau ini kita cerita, kita keluar sikit daripada konteks F&B Boleh. antara Nokia dengan iPhone. Okey, betul. Nokia dulu satu ketika popular tau. Ada phone yang macam pelbagai kan, dia paling hebat. Pada permulaannya. Tapi pada ketika itu dia ingat dia terror. Dan iPhone dapat idea daripada Nokia. Betul. Sebab Nokia tahu dia dah ada engineer, dia dah cipta yang touch screen ni. Betul. Tapi Nokia tak nak, sebab dia upgrade dari segi bateri je. Kan, dia salah strategi. Tapi Nokia iPhone dia nampak generasi akan datang dia lebih suka touch kan. Dan kalau kita tengok dia bukan hanya keluarkan handphone, dia membina ekosistem. Betul. Sebab dalam iPhone tu dia bukan ada iPhone, dia ada iCloud, dia ada iPod kan. Hari ni dia ada iWatch kan. Jadi dia kepung dia punya pelanggan ini dalam satu ekosistem. Kan. Jadi kalau kau nak maju, ni nasihat ni. Baik. Ini nasihat tu ni. Kau kena bina ekosistem tu. Kan, maknanya orang dah sekali makan Fat Burger ni, dia akan datang ni macam mana orang pergi ke McDonald. Kan, dan kelebihan Fat Burger ni, sekarang ni orang tengah duk McDonald kan. Kau kena ambil peluang ni. Kena berani. Betul. Setuju. Terima kasih Tok bagi tips dan nasihat. Okey, Fat. Sam. 10 tahun akan datang, ataupun kita nak tanya jugalah, apa pencapaian yang tertinggi setakat ni daripada Fat Burger? Dan saya pun dapat buatlah study sikit berkenaan Fat ni pernah menaja sebuah pasukan bola sepak. Betul Mungkin boleh elaborate lagi lepas ni. Dan apakah pencapaian tertinggi dan benda yang menjadi kebanggaan Fat Burger? Ketiga ni So kalau sebut pencapaian ni, alhamdulillah. So kita banyak join program dengan community. And then 2022 pun kita buat program 1000 biji burger bersama dengan Datuk Jais pun sebelum ni pernah kan. So baru-baru ni kita pun ada lancarkan makan burger bersama Foods Burger di sekolah. 1000 biji burger juga. 1000 biji burger juga kita bagi untuk murid-murid yang sekolah dekat Syed Zain sekolah lama saya sekolah lama kita sekolah lama kita tu. Di Taman Matahari. And then kita daripada awalnya, daripada sebuah stall, kita berkembang satu tempat, daripada stall kecil pergi ke satu stall, 2 kuali and then daripada dua kuali tu kita pergi ke restoran. Dah buka satu restoran, kita bina sistem cara kerja, cara masakan, kita buka lagi satu. And then sampailah kita dapat buka satu konsep iaitu ngopi di Taman Makmur dan juga di Bandar Keluang roti bakar arang Roti bakar arang. Jadi kalau yang pasukan bola sepak mana yang ditaja tu? Ada tak? Bukan banyak lah. Tapi saya tak berapa ingat pasukan mana Maknanya bukan satu lah. Dulu ada juga. Kita ada taja. Dan saya Keluang bawah 18 tu. Time tu. Maknanya betul lah Tok. Dia cakap untuk bangunkan anak muda. Betul lah dia buat. Dia bangunkan pembangunan sukan anak muda ni. Oi, walk the talk lah. Tapi kau tak jawab saya punya soalan tadi. 10 tahun akan datang. Kau kat mana? 10 tahun akan datang. Mungkin sebelum tu sebut pasal burger. Tapi kita tak nampak burger di atas meja. Masa mencubui tu. Okey, Fat. Bila sebut 10 tahun akan datang, ada tak plan untuk buat produk yang tersendiri? Mungkin daging burger daripada Fat Burger sekali sendiri ke, ataupun ada produk-produk tertentu, ataupun 10 tahun akan datang, apakah Fat ini
sebenarnya. So kalau 10 tahun akan datang, the first step yang kita buat, kita akan kembangkan kita punya outlet lah. Kan? Daripada sekarang ni, di Fast Burger Taman Seri Impian ni, dia belum fully untuk fast food. And then kita jadikan fully fast food, barulah kita akan keluarkan produk. So kalau demand dah tinggi, kita boleh supply lah. Itu kita mesti akan keluarkan kita punya produk daging lah. Daging sendiri lah. So apa beza kau dengan Food Burger dengan King Burger? Beza saya Burger King. Burger King dah berlama bertapak tu. Saya ni baru bertapak. Bezanya. So dia dah membina dia punya brand tu dah lama lah. Kan? Kalau macam Fast Burger ni baru lagi atau banyak perkara yang perlu ditouch up, dia ditambah baik. Nak balik semua tadi tu. Kau punya keberanian ni lain macam. Belajar dah kahwin. Betul. Keberanian tu kau kena terjemah dalam Fast Burger ni. Boleh tak insya-Allah. Patutnya tadi Sam tanya 10 tahun lagi Fast Burger akan lawan jadi macam Burger King. Okey, tak saya cakap lagi lah. Kawan akan datang, Fast Burger akan berlawan seperti McDonald, Burger King dan lain-lain lagi. Jadi setara di antara bangsa. Kau pernah terfikir tak sekarang ni kan anak muda ni market sekarang ni orang niaga anak muda business online. Ada tak pernah terfikir nak jual burger online? Tak ada tau. Kan? Dia bukan tak ada terfikir, tapi dia kalau fikir lintas je. Sebab saya fokuskan untuk membina outlet. Membina rangkaian kedai lah. Outlet lah. Sekarang kita market ni macam-macam. Betul. Jangan tumpuk satu market je. Betul tau. Kan? Kalau buat ni burger online kan, pagi-pagi standby, orang nak pergi kerja masuk ni kan, runner pergi, ada rider sendiri, boleh tahu insyaAllah one day one fine day. Baik. Hebat. Saya setuju juga apa yang Datuk Jai cakap tadi. Ketika sekarang ni sedang boycott sesuatu brand tertentu atas akibat genocide di sana lah. Jadi saya nampak ini adalah peluang dan ruang untuk Fast Burger lebih keterlihatan di kawasan Keluang ini. Dan mungkin saya percaya mungkin Fast bukan hanya di Keluang, tetapi Fast berada di serata negeri Johor, kemudian di serata Malaysia dan ASEAN, dan kemudian insyaAllah dunia. Kita tak cakap pasal hanya konteks Keluang saja, sebab saya tadi sebelum segmen pertama saya cukup terpanggil dengan apa yang Datuk Jai cakap tentang pengurusan. Yang mana tadi Fat dah cerita pasal pengurusan dan bagaimana Fat set up pengurusan tu hingga ke hari ini dia dah menjadi 3 outlet. Dan kita nak tahu juga Fat, apakah the untold story Fast Burger ni? Ada tak pernah sekali tu tak pernah makan ke sebabkan berniaga? Ada tak sekali tu pekerja berhenti beramai dan hingga menyebabkan hampir tutup? Kita nak tahu perkara tu. Tapi rasanya antara untold story ni dia bergaduh dengan bini dia. Dekat stall burger tu kan. Agaknya dah. Agaknya. Adakah kena? Silakan Pak. Hanya di podcast ni saja. Ni saya cerita. Hanya di podcast ni masa saya berniaga burger ni kan. Cerita untuk semasa saya burger, sebelum lahirnya brand Fast Burger ni. Rumah saya suruh saya kerja tau. Kan? Kerja, cari kerja, tak apa. Dah lepas grad. Kan? Tak kerja. Saya bukan tak cari. Masuk Singapura 2 kali interview, gagal. Kan? Gaduh lah tu. Ada satu masa ni mak mertua saya carikan saya kerja. And then dapatlah kerja tu. Saya simpan rasa ni lama. Hampir time tu sama zaman stall lah. Kan? Itu digasak saya cari kerja. Sampai orang telefon saya, awak dapat kerja. Saya cakap dengan dia, minta maaf cik, saya bukan tak berminat nak bekerja. Kan, tapi saya ni ada bisnes saya. Kan, saya suka dengan bisnes. Walaupun saya ada stall kecil ni, saya nak kembangkan
bisnes saya ni lah. Saya cakap dengan dia. Tapi jangan beritahu mak mertua saya lah. Saya cakap, ini rahsia kita lah. Itu lah antara dia punya moment yang pertama lah tu. Saya kena pastikan benda ni kena berjaya. Tapi Alhamdulillah berjaya lah hari ni untuk membuka outlet kan. Ni sampai sekarang mak mertua tak tahu ni. Sampai sekarang. Sehingga bila dia upload ni, siap kau. Tengok podcast ni mesti tahu ni. Yang tahu kan kawan baik saya lah kan. Dia kata ini rahsia saya cakap. Tapi Fat, aku percaya nanti balik mak mertua kau peluk kau kan. Tak apalah nak. Mungkin pilihan mak salah. Engkau lagi betul. Okay Tok, sebelum kita tamat, ada tak soalan lagi panas daripada Tok untuk yang terakhir? Itulah keberanian tu tadi tu. Kan? Bila saya tanya 10 tahun ke depan nak jadi apa, kau kena ada satu keberanian yang ni berfikir di luar kotak ni. Betul tak? Kan? Dia tak boleh kalau. Kan? Tadi kata nak lawan Burger King sebab kita dah cakap. Jadi nak sekali lagi atas keberanian yang ada ni, keberanian tak ikut cakap mak mertua lagi tadi. Macam-macam rasa keluar ni kan. Jadi keberanian kau ni, Fat Burger ni akan datang ni nak jadi apa? Fat Burger akan datang nak jadi apa? Selain jadi outlet besar lah. Selain tu. Tony Fernandes masa nak niaga kapal terbang, dia tak ada duit. Dia berangan dia. Tapi dia sembang dengan partner dia, kemudian Maranon tu, akhirnya keluar duit sikit. Hari ni everyone can fly. Yes. Betul. Ataupun apa motor akan datang. Kalau ke Asia everyone can fly. So, jangan tiru orang punya ni. Tak. Agaknya apa? Itulah saya punya visi saya tetap tu lah kan, melahirkan usahawan dari kalangan orang muda lah yang dibawa kepimpinan saya. Tapi nanti kau marah pula dia kembang dia keluar niaga sendiri. Itu pilihan tu. Itu pilihan kan. Tapi kebanyakannya yang ikut saya 5 tahun kan, bila dia keluar dia tak bekerja dengan orang tu. Itu yang saya gembira. Dia berniaga dengan dia punya passion dia. So ada 2 orang lah. Tapi rasa kena betulkan balik. Ini sebenarnya kalau strategi ni patutnya kau kerja dengan aku sekarang. Kau nak buka boleh, kita boleh tolong bukakan, bagi kau persen, tapi masih lagi pakai kau punya. Betul tu. Franchise. Franchise lah kita punya ni. Dia kalau tak franchise, dia boleh jadi rakan niaga. Macam Camik Kopitiam. Okey. Camik Kopitiam tu lahir kat Camik tu. Memang lahir kat Camik kan? Lepas tu dia dia asalnya meniaga kat stall burger. Yes. Dia meniaga dekat warung buah pokok. Dekat area Pasir Gudang. Pasir Gudang? Pasir Gudang. Okay. Masa tu bila PBT nak robohkan warung dia ada modal sikit, dia masuk kat kedai, dia fikir nak bagi nama apa. Akhirnya bapak dia kata, kau lahir kat Camik dulu, kita buat Camik Kopitiam. Sekarang kan ada 12 outlet ke apa. Banyak tu. 12 outlet. Dia jual baru. Dia kena begitu. Dan dia buat tu dengan konsep rakan niaga. Sebab kalau franchise, syarat dia banyak sangat. Yes. Kan, kena ikut dia punya SOP sebenarnya. Kalau rakan niaga, ada term dia, kau pakai nama ni, kau boleh tu tak berapa persen. Betul tak? Itu lagi cepat berkembang. Jadi kau yang pekerja-pekerja ni, jangan kau lepaskan. Didik dia dah pandai berniaga, kita buka kita buka kat Siparenggam. Kat kawasan MB contoh. Kan? Saya punya perancangan tu tau. Aku dah cakap tu, kau rancang. Betul. Tadi tak cakap pun. Dia idea muncul. Saya tu. Rancangan saya tu. Food burger memang akan nak berada. Sebab kita tiap-tiap tahun jual roti john dekat bazar Siparenggam tu. Lagi-lagi bulan alik. Jadi kena begitu. Jadi kau punya pekerja tu dia ada potensi terus bukakan. So dia tak lari. Dia masih tu jadi iPhone dia membina ekosistem. Jadi kau kepung ekosistem orang yang kau didik ni supaya bangun bersama-sama. Jangan split. Masalah kita ialah bila kita dah rasa dah bagus, masih nak buat sendiri. Akhirnya kita roboh. Tak bersatu tu. Baik, sebelum kita menutup segmen yang kedua ni, saya sukalah dengan beberapa pengkongsian tadi, berani, kemudian adalah pelbagai rintangan yang dilakukan dan kemudian pengurusan. Jadi Fat, ini ruang untuk anda untuk berkongsi. Tadi
Kau dah cakap, aku nak membangunkan usahawan-usahawan lain. Apakah ayat ataupun kalimat yang boleh disampaikan bukan untuk kita mendengar saja, tetapi penonton di luar sana. Dan termasuk juga pesanan Datuk tadi untuk juga pendengar-pendengar yang di luar yang akan menjadi bakal usahawan. Rifat, Gisios, silakan sebelum kita menutup segmen yang kedua. So, mungkin tak panjang benda saya nak cakap. So, saya semua boleh untuk usahawan-usahawan yang lain, tiada keberanian, tiada kejayaan. Itu je lah yang saya boleh cakap. Sebabnya hidupnya ni sekali. So, kita pun tak kekal. So, yang penting kita buat je. So, dia nak roboh ataupun dia nak menaik, yang penting kita kena buat sesuatu tu. Ni kira kalau Asia everyone can fly. Fat Burger tiada keberanian, tiada kejayaan. Tentulah Okey, Fat, mungkin lepas ni kita boleh rasa apa yang awak punya masakan ataupun menu terbaru daripada Fat. Dan saya pun dengan Datuk mungkin boleh pergi ke sana lepas ni. Dan Fat, terima kasih kerana datang. Sama-sama. Untuk segmen yang kedua ni, ini awak adalah tetamu yang pertama yang membuka ruang ataupun kata pecahkan telur lah. Tetamu jemputan kita. Jadi pada yang berada di rumah ataupun viewers ataupun penonton ataupun followers 86,000 podcast, jumpa anda selepas ini untuk segmen ketiga yang pasti lebih panas daripada sekarang. Siap. Ini soalan agak panas lah bila ditanya. Mungkin ada yang tersentuh. Saya ada meninjau beberapa kawasan kedai-kedai PBT yang ditawarkan harga yang murah. Saya sendiri nak menyewa tu. Katanya dah ada owner. Tapi tak ada jual beli. Tak ada jual beli. Sentiasa tutup 24 jam. Setahun sekali pun saya tak perasan lah bila nak buka. Dan kawasannya cukup strategik di tengah bandar ataupun di pinggir bandar. Tetapi soalnya, kenapa jadi begitu?